kelompok orang-orang Yahudi yang mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana niat mereka cuba trapping Nabi. Apa makna trap? Nak perangkap Nabi. Nak perangkap Nabi. Mereka mendatangkan pada Rasulullah dua soalan. Soalan yang pertama, bagaimana Bani Israel boleh berada di bumi Mesir? Soalan kedua, bagaimana Bani Israel boleh keluar daripada bumi Mesir? Kita pergi, kita kembali. Ni adalah yang dipilih oleh Allah sebagaimana kami wahyukan kepadamu dengan Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan kamu sebelum ini, wahai Muhammad, termasuk di antara orang-orang yang tidak mengetahui. Kalau Allah tak turunkan surah Yusuf pada Nabi, agak-agak Nabi tahu tak pasal Nabi Yusuf? Sebelum turun kisah pasal Nabi Yusuf, kalau tak turun surah tu, Nabi tahu tak cerita pasal Nabi Yusuf? Nabi tak tahu. Inilah maksud ayat wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, bahawa kamu sebelum daripada itu, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Bukan saja kisah Nabi Yusuf. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi tu, sebelum turun pada Nabi, adanya 3 soalan yang dibawa datang oleh 2 duta musyrikin Mekah, Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'is. Pergi jauh sampai ke Yasrib, Madinah, ambil soalan daripada Rabbai dan pendeta Yahudi, bawa balik ke Mekah, tanya Nabi. Cerita pasal Ashabul Kahfi, cerita pasal Zulkarnain, cerita pasal persoalan roh. Nabi boleh jawab tak? Nabi boleh jawab tak sebelum turun wahyu pada Nabi? Tak boleh jawab. Nabi mana tahu pasal Ashabul Kahfi? Mereka hidup lebih awal lagi daripada Nabi, tak sezaman. Tanya pasal Zulkarnain, lagi jauh dia punya timing. Bagaimana Nabi nak cerita? Tanya pula persoalan roh, hak abstrak, sifat dalaman kita. Kita tak tahu keadaan roh kita lagu mana. Rupa roh tak boleh nak habaq. Tuan-tuan ada roh ke tak ada? Ada, cuba cerita. Rupa roh lagu mana? Lagu mana rupa roh? Tak boleh nak cerita lah. Kita tak tahu. Tapi kalau tanya, ada tak dia? Ada. Wujud tak dia? Wujud. Yes. Dalam roh itulah ada abstrak-abstrak lain yang disebutkan dalam psikologi tadi. Rindu, dendam, semua tu abstrak. Ada perasaan tu, tapi tak boleh nak bagi rupa. Rupa rindu lagu mana, rupa dendam lagu mana. Hak manusia boleh detect dan scan ialah bila dia datang bawa pada air muka dan paras kita. Kalau jenis sengih memanjang tu makna dia apa? Gembira. Kalau terlebih sengih, tak apa betul, mental. 24 jam sengih je dia. Pijak tai ayam pun sengih, kencing tengah jalan pun sengih, orang bagi makan pun sengih. Tu jenis bukan gembira tu. Tu mental tak berapa okey, tak berapa beres. Tengok nampak termenung, kita kata mungkin sedih, risau, gelisah. Okey, kembali. Nabi tak pernah mengetahui kecuali setelah wahyu diturunkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Turun surah Kahfi baru boleh jawab. Turun surah Kahfi baru boleh cerita Ashabul Kahfi, cerita Zulkarnain. Turun surah Al-Isra baru boleh jawab persoalan roh tadi. Ini antara sebab diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada riwayat yang menyebutkan ada satu lagi asbabun nuzul bagi surah ini, iaitu pada ayat yang ke-7.
Pada ayat yang ketujuh, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Dan demi sesungguhnya adalah pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayatun, tanda-tanda kebesaran Allah, lis-sailin, bagi mereka yang bertanya. Poin dia, siapakah orang yang bertanya yang dirujuk di dalam ayat ni? Siapa lis-sailin? Sebahagian besar tafsir mengatakan mereka adalah kelompok orang-orang Yahudi yang mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana niat mereka cuba trapping Nabi. Apa makna trap? Nak perangkap Nabi. Nak perangkap Nabi. Mereka mendatangkan pada Rasulullah dua soalan. Soalan yang pertama, bagaimana Bani Israel boleh berada di bumi Mesir? Soalan kedua, bagaimana Bani Israel boleh keluar daripada bumi Mesir? Ada beza tu. Soalan nombor satu, bagaimana Bani Israel boleh ada di Mesir? Yang kedua, bagaimana Bani Israel hadut Mesir, keluar daripada Mesir? Sebab soalan nombor satu tu terkait dengan kisah siapa? Kisah Nabi Allah Yusuf dan ahli keluarga baginda. Sebab tu dia tanya, bagaimana Bani Israel boleh berada di bumi Mesir? Sebab asalnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, adik-beradik dia, bapak dia tinggal di mana? Di bumi Kan'an, Palestin. Selepas Nabi Allah Yusuf dikhianati dan dizalimi oleh adik-beradik dia, bohong dekat bapak, nak bawa adik keluar berjalan-jalan, bermain-main, bersukaria, akhirnya bertukar tragedi, iaitu balik bagi tahu dekat bapak, adik kena apa? Adik kena makan dengan serigala. Padahal tak pun. Maksudnya mereka membohongi bapak mereka. Nabi Yusuf mereka letak dalam sebuah telaga. Kemudian mereka tunggu di telaga tu sehingga lalulah kafilah yang dalam perjalanan. Kafilah ni mengeluarkan timba, waktu turun timba, tengok timba turun, Nabi Yusuf khabar timba tu. Jadi bila orang tarik balik, dia naik sekali dengan timba tadi, tengok ada budak. Barulah adik-beradik dia yang dalam persembunyian keluar. Oh, di sini rupanya. Dia apa? Dia menganggap bahawa Nabi Allah Yusuf tu adalah hamba milik mereka yang dalam cubaan melarikan diri. Mereka nafi bahawa Yusuf tu adik-beradik mereka. Tapi bila wak keluar Yusuf tu, keluar ramai-ramai, oh di sini hamba kita hak cuba melarikan diri, bersembunyi dalam ni. Oh ni hamba kamu kah? Ya, hamba kami. Ni dah 2-3 kali dah cubaan dia nak melarikan diri. Kali ni sembunyi dalam telaga. Nasib baik saudara angkat jumpa dia. Kalau macam tu kamu teringin nak jual ke? Asyik nak lari ni, jual kat kami. Oh boleh lah. Jual lah dengan harga sekian-sekian, bayar. Sanggup jual adik. Tuan-tuan gamak tak? Gamak tak nak jual adik-beradik sendiri pada orang lain? Depa gamak. Iri hati, dendam, dengki punya pasal. Last sekali berlaku jual beli, kawan ni bawa Nabi Allah Yusuf menuju ke mana? Ke negeri Mesir. Dalam ilmu psikologi, inilah disebut sebagai twisted love. Pernah dengar twisted love? Twisted love bermaksud bila kita kasih pada seseorang, kita sayang pada seseorang, maksudnya kita akan buat sesuatu walaupun pada tahap melampaui batas. Akal tak boleh fikir tentang perbuatan kita. Orang Kelantan cakap mudah, kalau aku tak boleh, mu tak boleh juga. Tu twisted love tahap dia. Aku tak boleh, mu tak boleh juga. Saja belaka. Senang.
Learning ni, Nabi Allah Yusuf alaihi salam amat-amat dikasihi dan dicintai oleh bapa mereka Nabi Yaqub lebih daripada adik-beradik lain. Ada sebab dia. Sebab mak kepada Nabi Yusuf dan adik dia Bunyamin ni pergi lebih awal. Mak mereka adalah isteri kedua Nabi Yaqub yang bernama Rahil. Selepas lahirnya Nabi Yusuf, ketika nak melahirkan adik dia Bunyamin tu selamat lahir, duk tak berapa lama mak mereka meninggal dunia. Jadi mereka ni mak tinggal usia kecil lagi. Hak lain tu semua dah tua-tua dah. Mak masih ada lagi, bini-bini Nabi Yaqub hak lain. Jadi sebab itulah Nabi Yaqub lebih memberikan perhatian kepada Yusuf dan juga Bunyamin. Tapi hak lain ni berasa, pak sayang ke Yusuf saja. Kita pun anak dia juga. Kita pun keturunan dia juga. Asyik-asyik Yusuf, asyik-asyik Yusuf, lebihkan Yusuf, manjakan Yusuf. Jadi alang-alang demikian, kita tak dapat, pak pun tak dapat. Last kali buat cubaan tadi. Buat cubaan tadi. Bila Yusuf tak ada, lagu mana? Kita saja, pak saja. Macam kalau kita buat analogi, kita ni gawe. Kita gawe, jak kolah rendah lagi. Orang lagi kolah nak ngaji, kita pergi gawe. Kenal dengan budak tino kelas kita, joh satu pun dengan dia, joh dua dengan dia, siapa joh ni dengan dia. Tiba-tiba nak sekolah menengah. Kita, pok kita atas sekolah menengah lain, pok dia atas sekolah menengah lain. Lepas tu kita tanya, mu pok mu atas mana sekolah ni? Sudahlah, tak jumpa lah kita. Kelik marah kau pok, apa ke atas kita sekolah ni? Kita nak sekolah ni, sekolah pok dia lah. Nak suruh boleh jumpa dengan dia. Tukar pok kita, duduk 3-1, 3-2, siapa 3 ni. Ngaji pula boleh kira. Akhirnya masuk kolej sama-sama, masuk U sama-sama, tubik tu boleh kerja sama-sama. Dah lama hubungan ni, berasa ada pitih dah sikit sebanyak. Kalau bolehnya, nak pergi jumpa lah. Ayah demo, mak demo, nak minta demo ni, lama dah kita gini, beres Tiba-tiba sebelum pergi minta tu lebih awal ada satu keluarga pergi minta budak tino tu. Depok dia pula setuju. Pergi nak minta, minta maaf lah. Ambo terima dah pinangnya daripada keluarga sekian-sekian, daripada tempat sekian-sekian. Sudah. Kecewa lah kitanya. Bila kecewa, nikah lah dua tu. Bila nikah ni, dia start nak main muka tak molek lah. Kita gawe dengan dia lama, tiba-tiba tak boleh nikah dengan dia. Pergi jumpa Tok Bomo alik siang. Tok Bomo tu, Tok Bomo ni. Lepas tu Tok Bomo nak buat kan? Nikah ni tak boleh bersama. Nikah kecek sikit, balah lalu. Nikah kecek sikit, napas lalu. Nikah kecek sikit, kekoh lalu. Tak lama, kemudian siapa hak tino ni mati. Akhirnya apa? Kita tak boleh, dia tak boleh. Puas hati. Tapi kita tak sayang. Kau tak buat dia siapa mati tu? Sayang. Kes terlampau sayang lah. Kes terlampau sayang, kes terlampau cinta, tapi terlepas daripada tangan kita. Tak puas hati. Last sekali aku tak boleh, mu pun tak boleh. Saja belaka. Bukan kerana nak khianat sebenarnya. Tapi kerana apa? Sayang telajak. Tapi kerana tak mampu dimiliki, terlepas. Ini dia sebut sebagai twisted love. Kau ada sini hak jadi gitu. Ini saja belaka. Seperti email rakyat Bani. Kalau duduk negara malam ni, makan rohani pun tak boleh. Pas orang lain sudah tu makan luar, kita baru sedar makan ni habis dah. Dua-dua tak boleh. Hak dalam masjid pun negara, sedar pun orang habis makan. Selera dah. Okey. Sebab itulah kaitan dengan ayat ni. Dia mari tu sebenar nak tanya ke apa? Nak tanya kisah saat ni. Itulah perpindahan Bani Israel ke Mesir selepas Nabi Yusuf ni jadi ke apa? Jadi menteri perbendaharaan, menteri ekonomi. Terjadinya musim kemarau, akhirnya
Pendeklah ringkas cerita, Nabi Yaqub bawa semua anak-anak dan ahli keluarga dia tinggalkan Kanaan, tinggalkan Palestin, nak pergi duduk sekali dengan Nabi Yusuf alaihi salam di Mesir. Inilah sejarah awal asal usul keberadaan Bani Israel jadi duduk Mesir. Tahu lagu mana? Sebab turun surah Yusuf ni pada Nabi. Kalau dia tanya soalan yang kedua, lagu mana Bani Israel tubik daripada bumi Mesir, Allah hadiahkan satu surah lagi, iaitu surah Taha. Surah Taha pasal Nabi ke apa? Nabi Musa. Sebab Nabi Musa lah yang mengeluarkan Bani Israel daripada bumi Mesir, pergi ke semula ke tanah yang dijanjikan, the promised land, iaitu bumi Kanaan, hak bumi asal yang ditinggal oleh Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ishaq, Nabi Allah Ibrahim dulu. Jadi asalnya nak perakak Nabi. Sebab apa nak perakak Nabi? Sebab hak mana kita cerita depan saat ni. Sebab kisah Nabi Yusuf ni kisah tersendiri, kisah unik, kisah special yang ada hanya pada orang Bani Israel, dia tak tersebar meluas. Lepas tu Muhammad pula mengaku Nabi. Kalau kita ditanya soalan ni, kalau dia tu Nabi sekadar nipu, Nabi sekadar reka, Nabi sekadar dakwah, mesti dia tak boleh cerita kisah ni. Tapi kalau dia boleh cerita, mesti Nabi sungguh. Tiba-tiba turun surah Yusuf pada Nabi, Nabi cerita sampai habis satu surah. Allah menceritakan semula, bukan mengulang semula. Dia dua benda yang berbeza. Satu pengulangan semula, yang kedua penceritaan semula. Kalau mengulangan semula, dia tak berubah, tak tambah, tak kurang, ulang hak tulah. Faham ulang hak tulah? Baik, gaji tengok cerita Labu-Labi. Cerita Labu-Labi kita sebut pengulangan semula. Kita pasang tape ko, kita pasang CD ko, kalau tempoh dia tu 2 jam, kau bila pasang yang ke 10 jadi 3 jam cerita tu. Ada gitu. Tambah, mana tambah sejam ni? Ataupun jadi kurang, sepatutnya cerita habis 2 jam, tiba-tiba sejam tu habis dah. Mana? Sejam lagi pah mana? Bila pengulangan semula, dia mesti rapat sama. Kalau 2 jam, dia tak jadi 3 jam. Kalau 2 jam, dia tak kurang sejam. Lepas tu, dalam cerita tu, minit dan scene tu mesti sama. Minit kelima, scene dia, bini Haji Bakhir mati. Dia tak jadi pasal semula. Mana jadi minit ke-7, bini Haji Bakhir mati. Awak tengok mula-mula, minit kelima. Tukar ke tak minit tu? Tak tukar. Tak tukar, dia mesti sama. Scene ni minit berapa, scene ni minit berapa, scene ni minit berapa. Tu kita panggil pengulangan semula. Kalau penceritaan semula, kisah tu juga, tetapi ditambah dengan informasi dan maklumat baru. Sebelum ni turun dah kisah Nabi Yusuf dalam Taurat. Kali ni Allah buat turun dalam Quran, Allah tambah maklumat-maklumat baru hak tak ada dengan Bani Israel. Sebab itulah Imam Baihaqi dalam kitab dia Ad-Dalail menyebut, selepas turunnya surah Yusuf, bila Nabi baca kepada orang Yahudi, ramai orang Yahudi masuk Islam. Sebab apa masuk Islam? Sebab boleh terima cerita-cerita yang turun dalam surah Yusuf ni sama dengan cerita yang dia ada dah, tiba-tiba ada hak baru pula tambah. Oh, kita tak tahu hak ni. Kita tak tahu kisah Nabi Yusuf hak ni. Kita tak tahu kisah Nabi Yusuf hak ni. Okey, jelas ke tak tu? Jelas. Sebab itulah bila jadi dua asbabun nuzul gini, kita kena pergi tengok. Penting sekali hak nombor 1 bila sebut muqaddimah surah Yusuf ni, sebab ada ulama mufassirin dia menetapkan overall 111 ayat dalam surah Yusuf ni tak ada madaniyah sikit rabuk. Ada sebahagian ulama kata ada 2-3 ayat tu madaniyah walaupun surah ni makiyah. Contoh, kalau kita tengok kitab tafsir, bila kita buka kitab tafsir, tafsir ni dia banyak jenis. Nombor 1 hak penting sekali dia panggil tafsir tafsir ibu. Tafsir ibu bermaksud tafsir yang paling banyak diguna pakai dan dirujuk oleh orang-orang untuk menafsirkan sesuatu ayat. Orang paling banyak guna, hak paling top, hak paling famous, hak paling soho.
Dia ada 4 ya tafsir tafsir ibu. Nombor 1 tafsir Imam Tabari. Biasanya orang akan guna. Yang kedua tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang ketiga tafsir Imam Baghawi, Ma'alim At-Tanzil. Yang keempat tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsir Al-Quran Al-Azim. Yang ni lah disebut tafsir Tabari, Qurtubi, Baghawi dan Ibnu Katsir. Dalam tafsir ni kalau buka tafsir Imam Qurtubi kata 111 ayat dalam surah Yusuf semua Makkiyah belaka. Semua Makkiyah, turun Mekah. Tapi kalau tengok dalam Ibnu Katsir, dia kata ada 4 ayat adalah ayat Madaniyah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat ketujuh. Kita syarah sana, orang Yahudi tanya. Sebab tu turun di Madinah. Sebab Yahudi tanya Nabi, Yahudi ni duduk mana? Duduk Madinah. Kalau tengok tafsir Mausu'ah, apa dia tu tafsir Mausu'ah, tafsir yang bersifat ensiklopedia. Mausu'ah ni kalau tafsir lain 4 jilid, tafsir lain 6 jilid, tafsir lain 8 jilid. Kalau mari Mausu'ah, nama dia ensiklopedia, tidak 18, 19, tidak 19, 20, tidak 20, 21. Sebab apa panjang gitu mau? Sebab pengarang dia membahaskan macam-macam. 2 tafsir Mausu'ah. Nombor 1 tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi. Yang kedua tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir KB Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Alusi sama macam Imam Qurtubi, overall 111 ayat Makkiyah. Fakhruddin Ar-Razi sama macam Ibnu Katsir, ada 4 ayat. 1, 2, 3, 7 adalah ayat-ayat Madaniyah. Faham kau tak? Jelas kau tak setakat ni? Pukul berapa dah tak email? Kita tak start lagi ni, baru mukaddim lah. Dia kata nak 2 jam dia. Okey. Seterusnya. Habis dah lah tu. Bila turun, sebab turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surah Yusuf ni, kalau kita tengok surah-surah dalam Quran hak nama Nabi saat ni. Hak nama Nabi, contoh dia, hamba buat pertanyaan. Kalau surah Yunus, selain daripada kisah Nabi Yunus dalam surah tu, ada tak Allah cerita Nabi lain dalam surah tu? Nama surah Yunus, memanglah ada cerita Nabi Yunus. Tapi selain cerita Nabi Yunus, ada tak Allah letak cerita Nabi lain, kisah Nabi lain dalam surah tu? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kau cerita Nabi Yunus saja-saja, tak ada dah masuk cerita Nabi lain. Ada? Ya. Ada. Banyak Nabi Allah selit, banyak Nabi Allah sisik, walaupun kisah utama dia kisah Nabi Yunus. Tengok surah seterusnya, surah Nabi Hud. Selain kisah Nabi Hud, ada tak kisah Nabi lain masuk dalam surah Nabi Hud? Ada. Tapi bila mari surah Nabi Yusuf, ada ke tak ada? Tak ada dah ni. Dari awal sampai ke Nabi Yusuf wafat, semua kisah Nabi Yusuf semata-mata. Ada tu Nabi Yaqub tak usah kira, gua tu bapak dia. Maksud Nabi Yusuf seorang tu kisah dia dengan keluarga dia. Bila dah ayah dia Nabi Yaqub, mestilah masuk sekali. Tapi Nabi lain ada masuk dalam kisah ni? Tak ada. Dari awal dia remaja, mula start dengan mimpi dia cerita ke bapak dia, sampailah dia wafat, semua kisah Nabi Yusuf saja-saja. Ada orang kat tangan, ustaz, kalau kita tengok surah Yunus, surah Nuh pun serupa ustaz. Cuba ustaz baca 28 ayat surah Nuh tu pasal Nabi Nuh saja-saja. Ya, betul. Kita tak pernah nafi pun memang surah Nuh pun kita Nabi Nuh saja-saja, tapi konteks cerita berbeza. Surah Nuh konteks dia ialah di penghujung dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh habis ikhtiar dah. Kisah Nabi Nuh habis cara dah.
Lalu dipaparkan harapan, doa dan permintaan Nabi Nuh. Kalau kita orang Kelantan agak ceramah dah. Kecek molek dah. Dakwah dah. Cerita dah. Tak degih we puak ni. Suruh kamu lah Tuhan mu nak buat gapo. Cerita buat kapal ada dalam tu? Tak ada, duduk di surah lain. Cerita dia berdakwah sebelum ni duduk di surah lain. Surah Nuh tu betul kisah Nuh saja, tapi ngujung dakwah dah. Tempat nak ngadu dah, tak ada nak buat dah. Puak ni nak tak degih langsung. Cuba tuan-tuan bayar. Umur Nabi Nuh berapa? Quran sebut 1050. Dia nak suruh otak mikir sikit. 1050. Jadi berapa? Dia tak sebut umur Nabi Nuh 950 gitu ya. 1000 kurang 50. Matematik lah sikit. Jadi 950. Walaupun ada riwayat ada atas kapal tu, hok berimeh 80 orang, hok berimeh 83 orang. Berdakwah sampai umur 950, hok duduk atas kapal hok berimeh 80 hingga 83. Purata setahun boleh berapa orang? Purata. Kalau kita kata setahun seorang dengan umur 950, Allah teruk sangat. Setahun seorang yang boleh 950 dah kalau setahun seorang. Ni 83 orang. Maknanya 7 ke 8 tahun baru boleh seorang. 7 ke 8 tahun baru boleh seorang. 7 ke 8 tahun baru boleh seorang. Hak nak dengar. Kita dalam masa sejam je ngorik sampai iso. Mari duduk depan tengok hak nak dengar. Tak capur lagi hak nak tidur. Hak nak dengar tu nak dengar. Capur hak nak tidur pun ada. Baik. Kita tengok tu dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surah Yusuf gitulah. Tapi kalau tanya pula, Ustaz, selain daripada surah Yusuf, ada kodok Allah sebut nama Nabi Yusuf dalam surah lain dalam Quran? Ada ke tak ada? Selain daripada surah ni, ada kodok Allah sebut Nabi Yusuf dalam surah lain? Ada ke tak ada? Kalau orang tu pikat, dia berani kata ada. Sebab apa berani kata ada? Sebab kita cerita awal depan ni cukup dah 25 Nabi. Bila cukup 25 Nabi tu mesti ada lah. Kembali kepada mana? Kembali kepada ayat 84 Al-An'am 18 orang saat ni. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf. Surah Al-An'am ayat 84. Hanya sekadar penyebutan nama, bukan cerita. Nak ayat anak beranak, cucu cicit Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun. Sebut nama je. Tak ada kisah. Hak kisah ada mana? Dalam surah Ghafir. Surah Ghafir. Rajin dengar surah Ghafir. Tak rajin. Surah Mu'min. Jangan tukang Al-Mu'minun. Al-Mu'minun lain, Mu'min lain. Tapi jarang kita nak jumpa Mu'min kecuali Quran Indonesia. Quran Indonesia biasa dia tak tulis dengan nama surah Ghafir, tapi dia tulis dengan nama surah Al-Mu'min. Nama lain bagi dia. Quran kita ni biasa kita tulis Ghafir. Kalau jumpa Mu'min, surah yang sama, nama saja. Macam surah apa banyak nama. Surah apa Ustaz banyak nama? Siapa 3 nama, siapa 4 nama. Macam surah Isra. Surah Isra selain nama surah Isra, surah apa? Surah Bani Isra, Bani Israel. Surah Al-Masad, surah Lahab. Banyak nama. Baik. Pertama dalam surah Ghafir ayat 34. Ini ada kisah Nabi Yusuf. Ayatnya berbunyi lagu mana? Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih
hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasulah. Dan demi sesungguhnya telah datang sebelum ini kepada kamu seorang nabi dan rasul yang bernama Yusuf alaihi salam bil bayyinat, dengan membawa hujjah, dengan membawa bukti untuk membenarkan kenabian dan kerasulannya. Ini adalah dialog dan ucapan seseorang. Allah ambil dialog dia, Allah ambil ucapan dia, tok dalam Quran. Siapa dia pengucap dialog ni? Zaman dia ialah zaman Fir'aun Nabi Musa. Asalnya Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, Nabi Musa pergi ngadak Fir'aun. Nabi Musa ngaku dia ni Nabi, dia ni Rasul, yang membawa risalah dakwah kepada Fir'aun atas perintah Allah. Bila Nabi Musa ayat gitu, Fir'aun mengejek, Fir'aun sindir. Oh, lama tak jumpa, lama tak nampak, tiba-tiba jadi Nabi lah ni. Bahasa Kelantan mudah. Sebab apa? Nabi Musa tu melarikan diri ke negeri Madian hampir 10 tahun. Kan ada kisah Nabi Musa silap tumbuk seorang bangsa Kipti, siapa mati kawan tu. Bukan pisah nak tumbuk dengan niat nak mati tak. Dia nak tolong salah seorang saudara dia Bani Israel. Asalnya dia nak pelera puak ni baloh, nak pelera puak ni gocoh. Kawan tu wak ganah, dia pupih tertumbuk mati. Bila mati takutlah dia, sebab tentera Fir'aun duk cari. Bila cari kena hukumnya. Dia pun lari ke negeri Madian, temu jodoh sana. Duduk 10 tahun, alah kelik semula Mesir tu, tengah malam tu sesak jalan. Bila sesak jalan, nampak pucuk api atas bukit. Nampak pucuk api atas bukit. Royak kau bini dia duduk sini dah. Abang nak pergi cari pucuk api tu. Kalau boleh pucuk api tu kita buat turun, boleh buat dia, moga musim sejuk. So lagi kalau pucuk api tu ada orang bawa, kita tanya orang tu jalan nak kelik Mesir kat mana, moga kita sesak. Api tu tak tahu, api hok nyala sendiri, kau api obor orang bawa. Gila. Bila gi sini jadi benda pelik. Jadi benda pelik lagu mana? Jadi benda pelik bila turut api tu koh jauh. Kita makin turut dia koh jauh. Jadi bila koh jauh, Nabi Musa patah semula. Bila patah semula, api tu turut dia pula. Kita paling pergi kau dia lari. Kita turut kat belakang, dia turut. Kalau kita pula atas bukit tengah hutan, lagu tu agak-agak gapo. Pakai dok dah lah, pakai turun biung rapat dengan bini semula dah lah. Akhirnya itu teruk sampailah di Al-Muqaddasi Tua, lembah suci yang bernama Tua. Ikhlaq na'lak innaka bil wadil muqaddasi. Tangga selepamu, pecak selepamu, lo ni mu berada di lembah suci yang bernama Tua. Inilah perbicaraan Allah secara live, secara langsung dengan Nabi Musa. Pengangkatan Nabi Musa sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan praktika, apa dia? Praktika mukjizat dulu. Praktika mukjizat. Apa dia tangan kananmu tu? Allah tanya, tangan kananmu tu apa? Nabi Musa jawab, ni tukar aku. Nabi Musa jawab lebih. Ni tukar aku ni aku buat ke apa? Aku buat nokak ketika jalan. Tukar aku ni aku buat ambak kambing-kambing hak aku gembala. Tukar aku ni kok aku duduk redah daun-daun nak suruh luruh, kambing-kambing boleh makan. Kita tengok psikologi di sini. Allah tanya, ringkah, gapo dia di tangan kananmu? Patut jawab kan? Patut jawab kan? Seringkah mungkin. Tukar aku cukup. Allah tanya, gapo tangan kananmu? Tukar aku. Tapi jenis pesing orang. Bukan kata saja kan Nabi Isa pun termasuk. Dia tak habis dengan tukar saja, dia nak cerita tukar ni buat gapo. Tak tanya buat gapo tukar tu. Tanya gapo dia tangan kananmu? Tukar aku buat goni. Tukar aku buat goni. Tukar aku buat goni. Tukar aku buat goni. Pesing. Pak kita orang tanya, Ustaz, jam baru ke? Patut jawab kan? Oh, baru beli. Kalau baru beli sungguh.
Lama dah habis aku tanya je baru kau. Tapi dia apa habis baru beli tu. Oh, demo tak tahu rega dia berapa. Orang tak tanya tu. Rega dia ni bukan ko RM. Kau beli Singapura, dolar Singapura pun 10,000 dah. Dia kali sendiri. Pas juruse dia tu royak kalau nyelang ni tengok dia tulis 2,000 meter. Orang lain 500. 2,000 tak pecah cermin. Bla 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 habis 2 jam. Orang tanyanya jam baru je. Dia cerita dengan tak pecah cermin dengan kualiti kau. Pesen nak kecek orang. Habis 2 jam. Orang tak tanya. Supalah hak ni pun. Orang apa dia? Lepas tukar. Jadi ular. Saat ni dia royak antara tugas kau ni saat ni nak mempertahankan diri. Bila hak dia kata benda yang mempertahankan diri tiba-tiba jadi ular, dia berani kau dia takut. Dia sendiri nak lari dah. Saat ni dia kata benda tu lah buat mempertahankan diri dia. Bila benda tu jadi ular, dia pun nak cabut lari. Jangan takut. Kalau mu nak jadi balik asal, dia pegang di rehan dia. Sebab hak jadi kepala ular tu kepala tukak. Jadi nak suruh mu megang di kepala tukak balik, gi ambil tangan mu tak di rehan ular tu. Ada dah lah ular. Tak boleh kau pegang kau ekor jadi mula.